Saya nak cari orang yang rasa hidup dia macam stuck. Bukan malas, tapi tak tahu nak mula dekat mana. Kerja 9 to 5 atau 9 to 6, setiap bulan tunggu gaji. Tapi gaji macam tu je. Sedangkan kerja makin lama makin banyak. Nak cari kerja lain, malas pula nak start dari kosong. Nak buat bisnes, takut rugi. Nak buat affiliate, semua orang cakap senang. Tapi bila fikir kena buat video hari-hari, terus rasa tak apalah. Last-last, kita tak buat apa-apa. Padahal, dalam hati ni, kita cuma nak ada satu side income. Bukan nak jadi jutawan pun. Cuma nak ada duit lebih sikit. Boleh beli barang yang kita nak tanpa rasa bersalah. Boleh tolong keluarga. Boleh simpan lebih setiap bulan. Kalau awak tengah berada dalam fasa ni, saya nak kenal awak. Sebab saya tengah cari beberapa orang yang nak mula side income yang simple, boleh buat part time dan sesuai untuk orang yang tak pandai buat konten pun. Kalau rasa ini macam diri awak,